3 tanda besar yang anda mungkin mengalami anxiety. Yang pertama, terlalu banyak overthinking tanpa henti. Fikiran tak boleh nak berhenti fikir yang benda yang buruk. Walaupun perkara tu biasa je, perkara yang kecil je, tapi dah fikir macam-macam yang keburukan yang bakal berlaku. Yang kedua, jantung laju, dekupan jantung laju, susah nak berhenti dan juga susah nak bernafas. Rasa macam nak pingsan, selalu cepat migraine, cepat rasa ada nak macam bumi berputar, walaupun tanpa ada sebab fizikal yang jelas. Kalau korang naik kapal terbang ke ataupun tempat yang macam asing, maybe ada sebab lah, tapi ni tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, tak boleh nak relax. Sentiasa gelisah, rasa macam nak buat sesuatu. Tak boleh nak relax, tak boleh nak duduk diam. Susah nak bertenang. Walaupun dalam situasi yang biasa. Kalau korang alami ketiga-tiga ni, kemungkinan anda ada penyakit anxiety yang korang tak peduli. So, jangan tunggu lama dapatkan bantuan. Dapatkan bantuan bukan tanda korang lemah, tapi tanda korang kuat. Saya Rama, seorang psikologis dan juga penulis. Dapatkan hasil karya saya tentang terapi psikologi melalui puisi. Klik link bio.